Berjaga-jaga guys. Oh bocor cak. Ni berjaga-jaga. Aku terus terang beberapa kali juga terjatuh remote ni. Dia setakat boleh macam gini je. Ketepak. Dia nak pusing jadi kaki spin punya tak ada. Korang cakap lah pasal gadget apa-apa pun confirm dia takkan perfect. Termasuk juga dengan Ulanzi SK21 ni. Ada kelemahan dia. Ulanzi SK21. Oh bocor. Kelemahan dia yang pertama adalah dia punya ni. Dia tak boleh pusing 360 punya, macam ada ball head kan boleh pusing 360, ni tak boleh. Ini macam gini je. Takat tu je. Takat tu je. Tak ada lebih-lebih punya. Cak. Yang kedua adalah tu. Korang nampak apa yang melambung? Dia punya remote control. Kadang-kadang dia longgar. So korang kena berjaga-jaga. Ini case yang macam ni. Belum lagi ada satu case lagi. Sekejap. Aku ambil remote sekejap. Ni dia punya remote control. Contohnya korang letak dekat sini. Okay. Korang dah buka tripod kan. Okay, ni cun lah. Ni cun lah. Tapi kadang-kadang bila korang nak angkat ni terlalu kuat. Tahan pula. Tapi memang ada hari dia akan ni. Nampak? Terpelanting kawan. Sekali lagi kita try. Time nak ambil video okey je. Time aku tak ambil video, kau ajar. Sekejap. Tu, aku guna secara casual lah. Okey lah. Okey pula. Ada time dia okey, ada time dia tak okey. So korang kena berjaga-jaga Berjaga-jaga guys. Walaupun dia ada beberapa kelemahan, tapi still Ulanzi SK21 ni sangat-sangat membantu untuk korang ambil gambar dan juga ambil konten. Sebab apa? Dia senang sangat nak set up. Ya Allah. Macam gitu. Selesai, Mat. Korang tarik lah. Tarik. Letak kaki kat bawah ni. Selesai. Kalau korang nak dapatkan Ulanzi SK21 ini, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. You dengan you dapat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Ace Vlog In.